Siapa sangka tanaman tebu seluas 0.8 hektar dapat memberi pulangan lumayan kepada seorang mekanik apabila mampu menjual tebu sehingga mencecah 5,000 batang sehari di Kampung Jal Ketereh baru-baru ini. Nik Faris Abdul Aziz 53 ketika ditemui berkata dia sudah mengusahakan tanaman tebu sejak 10 tahun lalu secara sambilan, namun tidak sangka mendapat permintaan luar biasa daripada peniaga air tebu pada Ramadan ini. Hari tak tentu, 1,000 batik berjual sehari. Sampai kau 5,000 batik pada. Ibu pukul 8 lebih pukul 9 tak ada dah. Tak tentu, dia ada luar masa dia hari. Menurutnya, setakat ini pelanggan yang mengambil tebu dengannya adalah dari kalangan peniaga di sekitar Kelantan termasuk Bacok, Pasir Mas, Macang, Pasir Putih dan Kota Baru. Nik Faris berkata antara tanaman tebu yang diusahakan adalah tebu telur, tebu hitam, tebu ragnar dan tebu kuning. Kalau pak saya ni tebu hitam. Pak hitam tu manis. Dia manis ni lah. Kalau kira tebu telur tu comel air. Rasa tu manis. Lebih lagi tebu hitam. Harga tebu kita nak jualan ni, pembaru dah ambil lah. Dia dah ambil, dia buat harga sendiri, RM2,500 batik. Tak lepas kita buat RM2 je. Ya, jualan ni melibatkan baju bukoh pun naik, raca pun naik. Jadi, tebu pun naik ada. Jelasnya, cuaca tidak menentu menjelang Ramadan baru-baru ini menimbulkan kerisauan kerana ia memberi kesan terhadap tanamannya memandangkan tempoh matang tebu adalah selama 10 bulan. Dalam pada itu, Nik Faris yang juga bapa kepada 5 anak berkata, selain menjual tebu batang, dia juga menjual air tebu di sekitar kediamannya dan dibantu isteri serta 2 anaknya.